ni mana? Sini, belah sini, belah sini. Tepi. Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita di channel Syah M Mencari Start Padu. Okey geng, untuk konten kali ni memandangkan aku dah lama juga aku tak mancing kolam. So kebetulan ada jiran aku ajak mancing kolam malam ni. Jadi geng, petang ni aku ingat aku nak buat satu aktiviti, iaitu memancing ikan belanak untuk dijadikan umpan untuk mancing kolam malam ni. So geng, macam biasa, kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa support channel aku dengan tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Ok geng, tanpa melengahkan masa, nanti kita jumpa lagi petang ni. Aku akan share dengan korang cara-cara nak tangkap ikan belanak geng. Ok geng, teruskan menonton, stay tune. Terbaik. Tunggu umpan belum? Si ikan belanak kan. Ya. Sikit nak ikan banyak ke ni dah banyak sikit umpan. Okey, jom kita baling. Nak buat umpan mancing kolam pakai anak ikan belanak. Jadi kita tengok hasil. Mana? Ekor je. Ekor. Tengok. Oh, kasar kok. Molek dia saya ni. Tengok hasil. Lebih 3 ekor je. Air tak comel. Umpan. Oh, tu ada lagi kena. Osang. Oh, kau kan? So. Ada lagi? Ada apa aja? Mana tepung? Mana kaunter sana? Tu. Andam. Simpan. Andam momo. Okey. Jom. Okey, jom. Kita pergi cari spot dulu. Mana belah ni tadi ah? Iya tu orang tengok mana. Kyle fly fishing. Mula kat sana je. Dok sangkut. Ni ada orang ni tengok ni. Ni tengok ni, kat meja ni. Tu kat meja. Ada tak? Oh, itu pelampung. Mana orang telefon tak angkat-angkat. Sini je lah. Kita pakai ikan dulu. Ikan belanak. Tu dia nak makan ikan ni. Nampak? Coba pakai ikan belanak. Oh, jahat. Jahat oh. Mu, aku nak balik mana? Aku balik sini. Aku pakai je. Ni aku Tak ni? Apa? Mana? Balik mana?
Jorak panjang. Sini. Oh, dah. Rumah awak ni bos ni. Betul. Mana? Ni pendek tau. Ni kecil Tu. tau. Okey dah. Oh, dia kecil. Orang ni kecil ya. Dah, settle. Tunggu je lah. 2 hours later. Sampai dah sawit Mat. Hau. Ayo. Layan lu. Mantap. Oh ya, rapper. Masuk. Masih wayo. A few moments later. Oh. Ya, kita tunggu. Mana tadi? Apa ni mana? Sini, belah sini, belah sini. Tepi. Ada pelang. Ada. Ada lesen bawah. Dia nak ha? Merah. Alhamdulillah. Ketak direct. Kamu yang rasa tadi. Ya. Sebab tegur sikit. Dia bagi mula. Ambil gambar bagi kena asah. Dah buka gitu eh? Dalam masuk. Dah apa? Mata kai. Masuk dalam kan? Dalam mulut. Betul lah kan tu. Ketul lah kan. Siapa lagi? Hei. No, penyang hari no. Tak tukar ikan kuning itu no. Haha. Tak tukar. Warna. Mana lain? Aku main hoki tu. Dalam memang ke dalam. Dalam. Panjang tu. Wahai gigi. Untuk bawah lah. Tajam lah. Di belakang. Juga warna. Lain. 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 Hak mu merah. Oh, lah kita merah. Oh, besar lagi di. Punya kari noi lah. Malah nak hanyir kari. Sekejap. Boleh tak? Tengok ni, boleh tak? Boleh. Saya sakit situ. Mantap tau. Tak lama. Okay, 1 ekor. Okey, pukul 2.30 habis dah waktu mancing. 2.30 pagi. First strike tadi lokoh. Brother tu kabur, dia makan serong. Waktu yang second strike tadi alhamdulillah ada seekor strike ikan MJ mangrove jet. Lepas tu ni
Tunggu yang last ni. Lagi 2 minit. 2.5 habis. Harap ada lah. Tadi aku masuk tadi bayar RM90. 6 jam. Ok lah, kita ke arah slow. Member pun dah pergi ambil ikan yang siang tadi. Kita cuba lagi next time. Ok. Ok, boleh apa? Jirat ni. Ni pakai umpan udang, tadi pakai umpan belanak. Berbaloi ya pakai belanak. Dapat seekor strike, 2 ekor. First tadi, aduh sayang. Ok, jom kita pergi ambil ikan. Kita pergi ambil ikan. Beres. Ok geng, jadi ikan tadi mangla tu dah siap siang dah. Bayar dia RM3. Cantik dia siang lah. Ni kita boleh buat gulai terus ni. Ok, kita jumpa lagi di next video mencari setiap padu insyaAllah. Assalamualaikum.